ni. Betul ada dalam kereta ni saya bagi. Oh, okay, thank you. Bila buat hasil? Sebenarnya patut launch itu bulan Rejab, awal Rejab kan. Tak sempat tuan-tuan, so ni baru siap lah. So teruskan dulu promote yang terus sekarang ni. Lepas tu insyaAllah akan datang saya betul siapkan apps rumah tangga suami isteri. Oh, best. Itu mesti ramai orang. Ada apps untuk suami, ada apps untuk isteri kan. Dia adalah dia punya. Gitu. Sekarang saya banyak fokus ke situ lah sekarang sebab dalam training ni waktu kita sihatnya okey lah kan. So saya nak cari benda yang dia terus. Itu juga senang hujung jari. Produk digital lah. Tapi susah tak? Mesti mahal kan kos dia ke? Ada banyak cara nak buat sebenarnya. Oh. Mesti kena belajar lah. Nanti kena jumpa sekali dengan Kak Jan untuk ni. Kita orang pun banyak dah tak up to date. Dia tengok direction lah. Nak buat nak ke mana kan. Kalau betul-betul on training, sebenarnya trainer ni ialah satu part. Kalau jadi nak besar lagi, trainer provider kan. Kita yang manage training kan. Kita bukan the only speaker lah. Kita company kita the only speaker. Yelah, betul. Bismillah. Nak kena top up ilmu. Kalau ada kelas ke ataupun kursus untuk ni ke, trainer? Saya kena tanya Amin aku. Saya sekarang kursus rumah tangga je. Oh, okay, itu kan tak boleh lah nak join lagi. Belum ada lagi. Join lah dulu. Lupa lah tengah live pula TikTok. Oh ya tak? Habislah maklumat sekali habis. Astagfirullah, lupa ya. Apa nak bincang benda yang Itulah. Terlupa. Sorry. Baik, dah masuk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Standby. Alhamdulillah, kalau sebentar tadi saya janjikan untuk kita nak bawakan satu topik tentang pesan buat anak tersayang. Sebab saya kira ramai di antara ibu bapa sekarang ini dah hantar anak ke sekolah. Ini musim persekolahan kan, banyak di antara mereka hari pertama sekolah tu cerita macam-macam ragam kan. Kita sebagai ibu bapa pula, kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi bagaimana terbaik itu dalam kaedah yang menyelamatkan kesihatan mental anak-anak kita? Sebab kadang-kadang boleh jadi ekspektasi kita itu terlalu tinggi sampai membebankan anak-anak kita. Apakah kaedah dia? Bagaimana caranya? Kita nak tahu lebih lanjut bersama dengan pakar motivasi kita, iaitu Tuan Fazli Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan semangat membara seperti baju warna merah dengan kerusi yang sama. Dengan saiz yang lebih bersemangat. Yang dia tak sama. Masya-Allah. Jadi Tuan Fazli mungkin boleh kongsikan sikit sebab yalah bila persekolahan ni ibu bapa pula kan. Banyak pesanan-pesanan yang diberikan pada hari pertama persekolahan. Tapi sebenarnya apa pesanan terbaik yang kita boleh berikan kepada anak-anak untuk menempuh kehidupan persekolahan ni? Pertama sekali saya ingat bila kita sebut tentang pesanan-pesanan adalah sebab bila macam Wani sebut tadi lah kan. Bila mak ayah ni dia ada expectation dia kan. Jadi pesanan saya pertama sekali adalah kepada mak ayah untuk turunkan ekspektasi terlebih dahulu lah. Oh, betulkan dulu dan memastikan anak kita ini kita bagi panduan dia nak berkawan kategori orang macam mana, barulah anak-anak kita dapat jelas kefahaman. Oh, kita kena elakkan kawan-kawan yang berkata kesat dan sebagainya. Okey, banyak lagi yang kita nak tahu sebab macam isu sekarang ini yang kita tahu ialah kes bully dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita, sebab kita sebagai ibu bapa sekarang ni dah jadi ibu bapa dah ada anak. InsyaAllah lah. Sebab banyak kawan-kawan saya yang dah ada anak ni, bila nak melepaskan anak pergi ke sekolah tu dia jadi satu anxiety. Ibu bapa yang anxiety, risau sebabkan kes bully dan sebagainya. So bagaimana sebenarnya untuk kita nak bagi keredaan bagi ibu bapa ni untuk tidak risau dan dalam masa sama percaya pada anak kita ni untuk memilih kawan? Saya ingat apa yang boleh saya pesan di sini dah pada diri saya dan juga pada para ibu bapa di luar sana. Sihatkan juga anak kita sebab terlalu muda lagi untuk mereka nak ke alam situ. So macam mana kita nak jadi seorang pendengar yang baik dalam masa sama tak nak bagi anak kita rasa dihukumi dan dah tak trust kat kita? Dia sebab tu saya ingat saya nampak antara benda yang paling skill yang paling power ni adalah berkaitan dengan kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar. Sebab itu kalaulah mak ayah ni menjadi seorang pendengar yang baik daripada anak tu kecil sampailah anak tu dewasa, dia akan membina hubungan yang baik. Dan bila ada hubungan yang baik, anak tu boleh luah perasaan dekat mak tu. Mak tu tak dekat kelas kan, ada adik sukalah apa tu rakas kelas tu nama dia sekian-sekian, handsome betul dia. Jadi di sinilah peluang mak untuk pesan. Kan? Tapi kalau contoh dia baru nak cerita, mak kamu ni muda-muda lagi dah, sibuk menggatal saja kan, contoh kan. So akhirnya dia akan menyekat luahan emosi tu tadi, yang menyebabkan selepas dia tak cerita, yang lagi kita bimbang ni bila dia tak cerita. Sebab kalau dia tak cerita, dia cerita kat siapa? Kat kawan. Satu. Dan kalau dia tak cerita, dia buat apa? Itu soalan dia. Sebab itu pada saya
hubungan, membina hubungan ni satu benda yang penting antara kita dengan anak. Membina hubungan. Biar anak ada trust kat kita. Kita ada trust kepada anak. Kau betul habis? Oh, tu tak tahu rupanya dah commercial break. Nanti boleh drag lagi apa. Waktu. Nampak sekata aku sini tu tak nampak saiz badan semua habis. Ya, itu penyelamat. Alhamdulillah. So kiranya untuk second block ni jadi berapa minit dah lah. Sorry, tak perasan. Oh, masih lagi 20 minit? Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Sorry Kak Miza, tak perasan. Ini apa? Ha? Social tentang Oh, lepas ni, macam mana asas kita nak mendidik anak-anak untuk kenal Allah? Lepas tu, macam mana dari kecil kita ingin mengajar anak untuk menjadi insan yang bertanggungjawab? Lepas tu, akhir tu pesanan akhir lah. Pesanan akhir untuk bagi anak kita ni berjaya dunia akhirat. jatuh. Jatuh. Okey. Okey, rakan-rakan di TikTok, jangan lupa tap screen dan juga share. Yang special korang dapat melihat secara live bila ear monitor tak ada bateri. Masya Allah. Tapi nasib baik ahli panel kita ni masih bertenang. Saya dah cuak dah macam alamak. Nasib baik Kak Miza okey, producer kita okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. So kita ada ni last block untuk bersama dengan Tuan Fazli. Topiknya pasal apa tadi namanya? Pesan buat anak. Masya Allah. So boleh tap screen, boleh kongsikan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. InsyaAllah kami tak sempat nak jawab. Ini harapan palsu ni. Tak, kalau nak tanya soalan boleh, tapi pergi dekat TikTok Tuan Fazli. So Tuan Fazli selalu akan share pasal rumah tangga. Mesti pasal rumah tangga lah kot Tapi pasal motivasi hidup ada lah. Motivasi hidup. InsyaAllah. Best sebenarnya. Dapat apa tu, guru yang memotivasikan diri kita. Sebab kita manusia kan, kadang-kadang ada masa kita rasa termotivasi, kadang-kadang rasa macam dah buntu, dah tak tahu macam mana nak build balik diri kita. Sama motivator pun sama. Tapi betul lah juga Dia akan cari orang yang Betul. Dah berapa tahun dalam training punya? Tahun daripada zaman Indonesia. Ush, maksudnya hampir 20 tahun. Lebih. InsyaAllah. Okay. Tapi beralih-alih lah, maksudnya fokus niche kan. Bila buat pasal kekeluargaan rumah tangga, baru dia orang kita tak tahu mungkin. Jadi core punya ni lah. Sebab kita counselor, jadi kita banyak buat sesi. Right? Alhamdulillah, kita nak sambung lagi tentang tajuk yang kita bincangkan tadi, iaitu pesan buat anak tersayang. Kalau tadi kita bincangkan bagaimana sebagai ibu bapa kena betulkan niat dan juga meletakkan tawakal tinggi kepada anak kita. Dalam masa sama, ibu bapa ni kan doa ni mustajab, jadi itu yang perlu diterapkan dalam hidup kita. Dan sekarang ni kita nak sambung lagi bersama dengan Tuan Fazli bersama kita. Sebagai ibu bapa ni, kita tahu asasnya adalah untuk nak beri pendidikan, cemerlang dan sebagainya. Tapi sebenarnya asas yang penting adalah untuk kita didik anak kita ni untuk kenal Allah. So bagaimana cara? Sebab baru-baru ada nampak dekat thread tau, ada yang meluah lah. Dia kata, ibu bapa saya ni ajar saya ni dengan kekerasan. So bila kekerasan buat kekerasan, macam lagi malas nak solat, lagi tak nak tutup aurat. So tapi kalau nak ikut, kan kena tegur juga. So macam mana kaedah sebenar untuk nak bagi anak kita ni kenal Allah dan tak rasa terbeban dengan pesanan kita? Kalau kita bina rumah ni, yang paling penting ni adalah fundamental dia kan. Kadang kita pacak tiang kan. Nak mendengar juga ilmu tu, Masya Allah. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat. Kita jumpa selepas ini. Betul lah. Habis tak? Yelah, kita sebab kalau sayang anak tu, kita nak mudahkan, kita nak bagi yang the best. Tapi the best cara yang memanjakan tu tak elok lah kan. Sebab saya dibesarkan dengan keadaan. Habis kan saya main pada habis? Ada kan? Saya main habis kan? Dah habis dah. Habis dah.